selalu sangat kita orang dengar komen macam ni. Semua benda nak tiruan. Rumput ori hidup kan lagi bagus. Boleh sejukkan bumi. Betul, kita orang tak nafikan rumput hidup memang cantik. Tapi kena ingat, ini adalah pilihan, bukan paksaan. Pasang rumput tiruan bunny grass ni cumalah satu solusi untuk tuan rumah yang memang tak ada masa nak maintain laman hari-hari. Cuba fikir logik, daripada biarkan laman tu terbiar, kotor dan bersemak samun kan lagi mengundang bahaya. Kot-kot ada haiwan berbisa macam ular ke lipan ke yang menyorok celah semak tu kan naya. Jadi, tukar ke rumput tiruan ni sangat praktikal dan paling penting selamat untuk family kita yang sibuk bekerja. Lagi satu info berguna untuk korang, pasang rumput tiruan ni bukan main hampa je macam bentang tika getah tau. Kerja tanah dia sangat teliti. Kita orang kena buang rumput lama, ratakan tanah, letak lapisan batu dan pasang penapis anti lalang. Ini untuk pastikan rumput liar tak naik balik dan sistem saliran air sentiasa lancar. Projek rumah ni belum siap lagi, tengah sibuk buat kerja tanah. Korang tunggu, kita orang payung hasil kejadian dia nanti. Bagi korang yang nak laman sentiasa kemas, cantik dan selamat, hello je bunny grass.